situ ikan penuh lagi aing. Seekor. Ekor dah. Macam ada. Angkat dia. Ada yang pertama. Yang pertama dah nampak. Bukan gila kita ni. Yang pertama seekor lah. Somel lah. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Jumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni dah pukul 11.30 pagi. Kita dah turun geng. Kita nak melihat hasil rawa similang yang dipasang dipasang malam tadi lah. Dalam pukul 2 pagi geng. Kita dah turun sini. Kita pasang di tempat ni lah. Kita pasang di tepi dan atas lah. Mendung geng, nak hujan. Tapi sebelah pantai ni dia agak cerah lah. Tengok. Mudahan sempat lagi lah kita nak buat aktiviti ni. Kita air penuh lagi geng. Ini paras pinggang lagi. Nampaknya sahabat kita dah ke atas tengah sana. Risau pula siapa ya ke atas tu. Kita rawai tu kat situ. Tak kena lah kalau dia mendekat dulu lah. Tak apalah, kita pergi ke tepi ni dulu. Tengok yang tepi dulu. Nanti kita baru ke atas. Tengok cuacanya. Hujan geng. Dah mendung lah, dah gelap. Ada gegaran, ada ikan ni. Ada ikan ni. Tengok ada sahabat kita ke sini juga tu. Nanti kita tanya kat dia lah. Siapa tak tahu lah tu. Situ ada ikan. Ada ikan. Tak tahulah. So, dia dah masuk dulu. Penuh lagi aing. Seekor. Ekor dah. Yang pertama. Tangkapan. 9. Yang pertama. Kita campur lah ini sipu beliung. Cari umpan pun sekarang dah susah geng. Cari umpan ni. Ni pun bersih. Kita guna sipu beliung pun habis. Ada 1, 2, 3 bungkus. Ada gunakan lintah lah. Lintah pantai. Tak ada tarikan dia. Penuh lagi kan. Seekor je geng. Ada ombak payah juga ni. Gegaran seekor je. Seekor lagi dah. Ikan dia. Aduh. Cangkuk kat mendagu je. Okey. Saya sepadu juga lah. Habis. Ada lagi tambahan. Ada yang berdenyut. Cangkuk pula. Kita dah menunggik ni. Tak ada ni. Jom pergi yang seterusnya. Kita pergi yang seterusnya geng. Tadi ada sahabat kita jugalah. Dia jaring bulus. Tadi dah kita dah cakap dengan dia.
atas tu ada rawai. Oh, dia pun tahulah. Dia kalau tahu mudah kerja kita, geng. Jangan yang tak tahu. Nanti diredahnya satu masalah nanti. Tengok, geng. Cuaca hari ni nampaknya sepertinya kita akan bermandi hujan lah. Tak tahulah. Kalau kawasan sini dia tepi pantai nampak cerah. Kawasan sini dia dah gelap. Ada guruh sekali. Mudahan kita dipermudahkan lah. Tengok hasil rawai kita, geng. Air pun dah lambat ni, geng. Sebab air dah nak menyurung ke mati kan, ke lemah. Kita pasang kat sini. Kita ke tepi ni kita pasang 2 je, tak ada banyak lah. Sebab kita cuba lebih di kawasan atas lah. Sebab tadi yang pertama kita dah dapat hasil yang 2 ekor lah. Ada harapan, ada takapan. Tak tahu sini kita masuk ke dalam sana. Selebihnya di atas. Atas masih dalam lagi lah. Di atas tu nampak daun-daun tu. Ada pancang kayu yang ada berdaun. Itulah. Tapi kita belum boleh masuk ke sana lagi. Dalam lagi tu. Sini je pun dah paras-paras pinggang. Kawasan sini je. Tengok ada tak takapan seekor 2 di spot tepi-tepi ni. Tu sahabat kita lah. Sama-sama mencari rezeki, mencari bolos. Nampaknya angin dah bertiup. Tengok. Angkat ni. Macam dia senyap je, geng. Macam tak ada perlawanan. Oh, kosong. Kosong, kita karau je lah. Karau je. Kita karau je. Kita pegang gini pun tak ada perlawanan yang sengit ni. Oh. Karau je. Nampaknya ombak pun dah beralun. Sebab sana dah hujan tu. Kat Gokor sana dah hujan. Tak ada lagi. Umpannya bersih betul ni. Yang pertama je tadi ada. Yang ni senyap je. Kosong nampaknya. Macam tak ada apa-apa berlaku. Sedang menarik. Ni tak ada ni. Tak ada yang menarik. Yang kedua ni tak ada juga. Lepas. Dah lepas. Berpusing-pusing. Nampaknya dah angin dah kuat dia. Ini tak ada ni. Kosong. Okey. Kita dah sampai ke atas ni. Kita redahkan jugalah. Tengoklah. Ini kita menggunakan umpan kela lah. Umpan litar pantai. Nampak gayanya macam habis juga ni, geng. Tak ada goyang-goyang pun. Dahan-dahannya, daun-daun pun steady je. Macam tu je. Habis lah. Ombaknya tak tahan ni. Ombak ni. Kita bawa ke sana. Sampai ke sana. Macam ada penarikan. Ada. Tak tahulah. Macam ada. Kita angkat dia. Ada yang pertama. Yang pertama dah nampak. Menggunakan umpan kela kita ni. Yang pertama.
seterusnya tak tahu lagi. Kita saksikan dia. Oh, janganlah begitu. Macam ada lagi lah. Kerja dalam air ni. Selesai. Jom kita karau dulu. Kita pacakkan lagi. Kamera kita ni boleh ke tak? Jom. Ya. Tu depan tu macam ada boiling lagi. Ada boiling seekor lagi. Syukur lah. Hitam. Ini sedang-sedang. Sedang-sedang. Atas. Remaja. Saiz remaja. Oi. Kalau masuk macam ni memanglah. Okey, yang keempat. Syukur ada tambahan. Masih panjang lagi perjalanan kita. Umpan lintah pun bersih ke. Memang laku betul lah. Bukan main-main dia ni. Tak ada. Lepas dia. Lepas teruk. Masih ada lagi. Angkat dia. Tak ada. Seekor lah. Belukang. Saiz belukang. Tapi umpan tu. Belukang remaja. Karau lagi. Bertinjut. Ada lagi. Apa tu? Putih. Anak belukang. Blue sking betul ni. Taklah, kita lepaskan dia. Tak nak dia. Kita lepaskan dia. Kalau besar sikit kita ambil. Tu masih kecil. Tak ada. Oi. So. Licin juga. Licin segalanya. Kali. Banyak betul ikan ni. Pelamut kita pun dah gulung-gulung. Ikan banyak ni. Tak ada. Saiz mega. Abah-abah ke, mama ke. Tak ada. Bersih je umpan ni. Licin teruk ni. Habis ni. Tak ada. Umpan dia habis. Dekat lagi. Tak ada 2 ekor je. Macam ada tarik-tarik. Jom saksikanlah. Adakah hitam? Kecil. Normal. Harus ekor lagi tu.
Saya comel-comel. Lepas nanti. Okey, saya comel. Pemerintah kita pakai kan. Tera putih ada, tapi anak-anak dulu lah yang memfaham dia ni. Macam ni pun anak-anak. Tengoklah, saya anak-anak pula. Ini betul. Ini paling kecil. Nak dia lepas susah juga ni. Sebab dia kecil lagi, kita lepaskan dia. Tapi duri kita dah buang dulu. Maksud juga nak bawa balik juga ke? Macam nak bawa balik je. Nak masuk juga dia kat tanggul ni. Kecil banyak. Apa-apa tak ada. Okey, ini terakhir. Dah hujung dah. Okey, tak ada geng. Okey, ini kecil lah. Kecil. Comel. Kita lepaskan lah, supaya ada yang bagi kita yang besar sikit lah. Okey. Coba. Jom. Itu yang seterusnya geng. Ada jugalah. Bolos ni besar je. Yang kecil buang lah. Yalah. Tak ada kurang. Sampah dah mula ada ni. Ya, itulah bukit sampah. Dah sampah dah ada. Sampai mana? Sampai sana ada. Dah tak ada dah. Nak ke sana pula tu. Ke sana dah. Itu. Tak ada melambai-lambai. Kosong. Sampai sana kosong ni. Tak ada. Tak ada. Kosong. Seekor lah. Comel. Comel. Ada lah. Masuk situ pula. Okey. Seekor. Sampah. Seekor je pak. Seekor sahaja. Macam ada lagi di depan. Tengoklah. Ada tambahan lagi ke? Macam ada tambahan lagi. Seekor. Sedikit je lagi. Okay. Seekor lagi. Habis. Seterusnya ke tepian pula. Seterusnya. Ni. Ada gegaran. Seekor. Syukur lah. Ada seekor. Tambahan-tambahan seekor. Walaupun dia jarang geng, tapi ada lah tambahan seekor-seekor dua. Dia tak besar lah. Macam ni je saya dia. Saya seremaja semua.
tambahan lagi. Seekor je geng. Satu bungkus seekor. Tak ada. Kosong. Kosong. Mana tak ada. Okey, ni seterusnya. Tinggal 2 je lah. Tak ada juga geng. Kita pasang kapaluh atasnya pun kosong juga. Memang dia tak bermusim lagi. Musim dia tak ada lagi lah. Kalau ada musim dia ada ni. Ada gegar. Macam lah. Ada seekor tambahan lagi lah. Sana kita tangkap dia. Kita keluarkan tangguh. Kalau atas seekor. Blues king. Lama. Ini alamak blues king. Blues king. Bukan semilang yang dicari. Blues king. Ingatkan semilang tadi. Blues king. Langsung bersih kan geng, bersih terus. Tak ada bertinjuk juga, nampaknya kosong juga. Tak ada. Baby pun tak ada. Nak mama dia, monster pun tak ada. Ada. Kosong juga. Ada gegaran langsung. Ada geng? Tak ada. Kosong. Banyaknya kosong. Buntal juga. Oh, bermana buntal dia banyak juga lah ni. Salah ke buntal je. Kan tak ada. Buntal je. Dia buntal je. Pom terus. Okey. Buntal lagi. Kita nak lepas je. Okey. Itulah. Ada sih. Ada juga lah manis-manis. Okey geng, nampaknya kita dah selesai lah karau rawai semilang. Bersyukurlah walaupun tak berapa banyak, tapi rezeki untuk dibawa balik adalah. Tapi kita target pasang kat tepi dan atas. Ingat atas yang ada, tapi ternyata memang tak ada musim dia lah. Kita ada pun tak banyak. Tapi bersyukur masih diberi rezeki untuk dibawa balik lah. Okey, seperti ini hasilnya geng. Inilah hasilnya. Hasil semilang. Berapa ikut tahu? Kita buka dia lah. Tuangkan dia. Berapa ikut? Tak berapa banyak. Kecil semua geng. Saiz remaja. Ni 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8 ekor geng. 8 ekor semilang dan 2 ekor belukang lah. Inilah hasilnya geng. Ada jugalah lauk-lauk. Ada geng. Ni hasilnya. 8 ekor sahaja. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni. Melihat hasil rawa semilang. Bersyukur masih diberi rezeki lah. Walaupun tak banyak, tapi manisnya ada lah geng. Okey, jom kita kemas-kemas dan baliklah rezeki kita. Itu sahaja. Untuk dia balik tak adalah kumpau geng. Ni